Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. So hari ni aku nak buat konten apa? Aku nak buat konten kenapa aku beli Proton X50 walaupun aku dah pernah beli X50 tahun 2022. Yang ni aku beli tak sampai sebulan lagi. Aku berguna dalam 3 minggu setengah. Aku dah ada X50 premium, tapi aku beli lagi X50 flagship facelift. Aku nak sebut warna ni cuaca panas sangat. So yang ni aku tak pakai mic ni sebab aku tertinggal mic aku. Aku record menggunakan handphone Xiaomi aku je. So ni Proton X50 flagship aku. Flagship facelift. Panjang sangat nama dia. FL je lah aku panggil lah kan. Kenapa aku beli Proton X50 ni? Nah, kalau ikutkan tak banyak pun perubahan dia. Body sama je. Yang bezanya engine, bumper dengan lampu belakang. Kalau korang tengok ni lah, bumper dia besar sikit lah. Ini aku ambil warna hijau. Memang sekali-sekala nak ambil colour gelap kan. Warna hijau ni macam nampak cantik lah, nice lah. Lagi kalau time-time panas macam ni kan. Tapi kalau waktu malam dia nampak gelap, dia jadi yang macam warna hitam macam tu lah. So bila buat video pun tak cantik lah. Tapi kalau time-time siang ni buat video cantik. Kenapa aku ambil X50 facelift ni? Bumper dia besar. Lagi satu, engine dia 4 silinder. Yang sebelum ni 3 silinder. Yang ni 4 silinder. Kalau korang tengok side daripada tepi dia, weh, dia menganga weh. Macam mulut harimau. Kalau korang tengok lah kan, memang cantik lah. Daripada tepi, daripada depan. Spoiler macam biasa lagi 18 inci. Ni body dia macam ni. Yang ni flagship macam biasa lah. Dia ada panoramik kat sini kan. Lepas tu belakang dia tajam-tajam sikit lah. Macam ni. Lampu dia cantik. Lampu dia jenis memanjang. Manjang macam ni. Exhaust dia sama gak lah macam yang sebelum ni, 4. Tapi aku tak tahulah ni kan, apa function kau buat benda ni kan. Tapi ok lah, nampak lah cantik, nampak kemasan. Lagi satu, dia punya spoiler ni ala-ala carbon. Memang cantik lah macam ni. So lagi satu, yang baru ni dia banyak safety dia. ADAS ada apa semua tu lah. Banyaklah safety dia kan. Lagi satu, dia kalau macam katakan kereta kau dekat dengan mana-mana kereta, dia ada tunjuk berapa sentimeter. Macam contoh kat sini kan, kat sini dekat dengan divider, dia akan beritahu berapa sentimeter lagi nak dekat dengan divider tu. Picture yang best lah. Yang kereta ni dia pakai 1.5 liter turbo, engine baru, TG IGF, macam tu lah nama dia aku rasa. IGF IGT, macam tu lah nama engine baru dia kan. Lepas tu dia dah pakai 4 silinder, pakai timing chain. Bagi aku, kalau ikutkan perbezaan yang baru ni dengan yang lama, yang baru ni lagi jimat minyak. Walaupun kau bawa eco punya mode, lagi pun jimat minyak. Dia tak sama macam yang sebelum ni. Sebelum ni kalau korang bawa yang eco punya pun kan, dia tak berapa nak jimat. Macam ni dia jimat. Lagi satu yang aku suka ni kan, lampu macam ni lah. Lampu dia kecil kan, tajam macam ni. Wah, cantik kan lampu macam ni kan. Moga nanti ada S70 pun lampu dia kecil-kecil macam tu kan. Tahulah nampak mati sepet. Macam tadi yang aku cakap, aku naik genting kereta ni, aku isi RM20 je. Naik, lepas tu turun balik. Pakai eco mode. Kalau yang lama tu RM20 tu okey juga. Tapi itulah, dia lain sikit lah eco mode dia. Yang ni eco mode dia memang betul-betul jimat minyak lah. Lagi satu dia pakai timing chain kan. Timing chain lama jugalah kalau nak tukar pun berbanding dengan yang timing bell kan. Timing bell dalam 90,000 km atau 100,000 km korang dah kena tukar. Kalau korang tengok side ni kan, cantik tak cantik guys. S50 sebelum ni aku ambil tahun 2022. Baru nak masuk 3 tahun.
Aku dah ambil yang ni lah. So korang yang belum subscribe YouTube channel aku tu, tekan-tekan lah butang subscribe, support kan, supaya aku boleh mampu bayar duit kereta ni dengan duit S50 warna merah tu. Lagi satu, kalau yang ni, kalau FL ni, dia memang 2 tone lah, sama dengan tahun lepas. Tapi tahun lepas premium 2 tone, tahun ni premium dia 1 tone je, satu body color lah. Tapi kalau yang tahun 2025 ni, untuk yang flagship ni mesti sama juga 2 tone. Spoiler dia memang cantik lah guys, kalau ikutkan. So spoiler ni ada je jual kat aftermarket, tapi aku tak nak ubah-ubah kan. So aku sekarang nak standard je. Tapi kalau korang rasa aku nak ubah apa dan tambah apa, cuba korang komen dekat bawah guys. Cuma sepatutnya Proton ni, kalau dia letak atas ni cantik juga tu tak? Dia letak bawah tu boleh lah kan. So korang rasa apa yang patut aku buat dengan S50 baru aku ni? Sebab yang S50 lama tu aku dah modify exhaust, dah tune. Kalau ikutkan yang ni dah 181 horsepower, 290 Nm top. Dia memang dah sedar guys. Pick up dia memang laju guys. Kalau yang sebelum ni aku punya yang premium tu 150 horsepower, 275 Nm top tak silap aku. Lepas tu aku dah tune, dah jadi 200 horsepower. Tapi still yang ni rasa berbaloi, sebabnya kau tak payah tune dah tinggi dah dia punya torque dia. Apatah lagi nanti aku nak tune. So agak-agak korang kalau aku tune, tukar sport rim atau loweredkan tu, berbaloi ke tak untuk kereta SUV macam ni kan? Bagi aku memang cantik lah guys. Lagi satu, kenapa kan, kenapa aku tukar kereta ni. Bukan tukar lah, aku tambah lagi satu. Ni dia punya soft tie ni apa semua. Dan dia ada ambient light kat sini. Dia ada kat sini ada ambient light. Kat sini ada ambient light. Dan lagi satu, gear dia tak ada kat tengah guys. So korang tengok gear dia kat ni. Gear kat tepi tu. Tepi tu ada gear dia. Dia macam ala-ala Conti, ala-ala Mercedes lah. Lagi satu ni lah, dia punya head unit ni besar bhai. Tapi dia tak boleh kat YouTube lah. Nanti dia kena beli satu AI box tu. Tu kau boleh beli, kau boleh buka YouTube lah. Dia punya aircon pun macam ni. Kat sini memang ada ambient light. So sini ada wireless charging. Tapi yang peliknya, ya, kereta baru dah pakai pewangi. So kalau korang nak dapatkan pewangi ni, korang boleh tengok lah dekat link yang aku sertakan tu. Solar. Bau dia honeydew ni memang sedap. Memang ngamsoy lah. Meter still sama dengan meter yang kereta lama tu, S50 lama. Tapi tak, maksud aku steering lah. Steering tu still sama dengan S50 lama lah. Tapi meter dia kecil sikit guys. Tapi kalau dia buat memanjang macam tu kan, mesti cantik. Betul tak? So kat sini dah ada tempat simpan sunglass lah. Tu saja yang aku nak bagi tahu. Apa yang aku buatkan aku minat. Tak banyak lah benda yang dia ubah. Cuma yang banyak dia ubahnya engine, horsepower dia tambah, and timing chain dia pakai. Betul aku cakap serius, aku cakap memang jimat minyak guys. Aku tak tahu kenapa orang cakap tak jimat minyak. Aku guna jimat je. Aku pergi Johor isi RM80. Lepas tu patah balik ke KL. Sampai kat Senawang tu baru aku isi balik lah. Itu pun ada 3 bar lagi lah. Kalau ikutkan boleh jalan lagi berapa kilometer lah. Jimat je guys. Jimat. Ok je. So aku rasa sampai kat sini je bebelan aku untuk kereta S50 ni. Apa-apa korang boleh komen. Sama ada aku perlu ke tak modify kereta ni, ataupun ubah suai. So jangan lupa tekan butang like, subscribe dan komen. Ciao.